Terima kasih sebab ada dengan saya susah senang. Itu yang saya sangat hargai. Terima kasih kerana sentiasa di sisi. Terima kasih sebab selalu sanggup duduk sebelah Khalif, jaga Khalif setiap hari. Sanggup tinggalkan kerja kejap untuk tolong Khalif. Thank you so much, Dilip, for being a good friend to me. Saya selalu mendoakan awak. Semoga kita sama-sama berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih sebab ada dengan saya susah senang. Happy. Sangat susah, sangat senang tu yang saya sangat hargai. Khalif dah lalui pengalaman yang paling getir dalam hidup. Kehilangan nyawa tu adalah pengalaman yang paling tinggi bagi seorang manusia. Dan tak ada lagi lah pengalaman yang lebih tinggi daripada itu. Dan macam dia cakap, bila kita lepasi masa tu, selepas ni tak ada lagi apa yang boleh halang Khalif dari capai cita-cita Khalif. So, thank you, Hanif, for always being there throughout the entire journey kan. So, thank you so much for being a good friend yang sentiasa memahami dan banyak membantu. Nak luahkan perasaan tu tak reti kan. So apa yang saya buat selama ni is to take care lah for everybody kan. Terima kasih lah sentiasa di sisi and ups and downs, sakit tak sihat, always together. Always. Apa yang Daddy dan Mama buat selama ni, walaupun bukan yang terbaik, tapi kami rasa kami dah usaha sungguh-sungguh untuk Khalif, untuk adik-adik, untuk family. Jadi kalau katalah hari ni hari terakhir Daddy ada di atas muka bumi ni, Daddy takkan rasa sikit pun menyesal atas apa yang kita dah buat, atas apa yang kita sama-sama lalui. Daddy rasa apa yang Daddy dan Mama buat dah cukup baik untuk Khalif dan untuk semua keluarga kita.